Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Ustaz Muhammad Amin yang dihormati, yang berhormat Datuk Ustaz Muhammad Azam bin Abdul Samad. Mata dia, mata itu warna brown. Masya Allah ya. Orang segak mata brown. Entah lah. Terima kasih pada Tuan Imam Ustaz Abdul Wahab. Terima kasih pada semua ahli jawatan kuasa masjid, pada pimpinan-pimpinan masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama sekali tuan-tuan. Sembahyang itu adalah tiang agama. Sembahyang itu adalah benda yang paling besar sekali, yang paling utama sekali. Tiap-tiap minggu tuan-tuan akan dengar perkataan ni. Sampai tuan-tuan boleh hafal lah. Wala zikrullahi akbar. Sambung. Nampak? Hafal semua. Kak Som, suami kita hafal. Lagi sekali saya ulang. Wala zikrullahi akbar. Kita tak tahu suami kita hafal. Main-main. Sebab tiap-tiap hari Jumaat tu imam akan peringatkan ayat tu. Kita ni kalau tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari baca, hafal. Yasin, sambung. Allah, ayat atas tu. Boleh sambung. Pasal apa? Pasal tiap-tiap minggu baca. Ayat yang kita baca tadi daripada surah Al-Ankabut, ayat 45. Utluma uhiya ilaika minal kitab. Wa aqimis solah. Allah Ta'ala sebut di dalam Quran, utlu, bacalah. Ma uhiya ilaika minal kitab. Apa-apa yang telah diturunkan kepada kamu dalam kitab kamu, yang di Al-Quran. Wa aqimis solah, dan dirikan salat. Dan ayat ini pun paling tuan-tuan hafal. Inna salata tanha. Allah, hebat sungguh meretang buluh ni. Selesai. Boleh balik tuan-tuan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ingat kata Allah, wala zikrullahi akbar, mengingati Allah itulah perkara yang paling besar dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini Allah sebut tentang 2-3 perkara. Pertama Allah kata utlu. Utlu ni maksudnya dalam bahasa kita baca. Mana baca Ustaz? Baca Iqra. Iqra pun baca agak. Utlu pun baca agak. Tapi Iqra baca lain. Utlu baca lain. Iqra tu baca apa Ustaz? Baca saja, baca. Baca saja, baca. Masjid Ar-Rahman Permatang Buloh. Tu nama dia Iqra. Tapi kalau utlu, Masjid Ar-Rahman. Masjid tu apa? Ar-Rahman tu apa? Permatang Buluh tu daripada apa? Dia kaji satu. Itu nama dia apa? Baca yang mengkaji. Kalau baca saja, Iqra. Masjid Ar-Rahman Permatang Buluh. Apa tu Sin? Mana aku tahu, aku baca ya. Tapi kalau kita baca Masjid Ar-Rahman Permatang Buluh, masjid itu ialah tempat untuk sujud. Berasal daripada perkataan sajadah, sujud. Masjid maknanya tempat engkau sujud. Oh, itu nama dia apa? Utlu. Ar-Rahman itu apa? Ar-Rahman itu nama yang dikhususkan untuk Allah. Sebab itu dia ada perkataan Ar-Rahman, yang maha pemurah. Macam mana yang maha pemurah? Mu Islam ke, mu tak Islam ke, semua Allah bagi rezeki. Mu Islam ke, mu kafir ke, Allah Ta'ala bagi atas usaha kamu. Nama dia apa? Ar-Rahman. Permatang tu apa pula? Tu permatang tu, tepi batas tu, nama dia permatang. Banyak buluh pula. Lekat tulis nama Permatang Buluh. Yang tu nama dia apa Ustaz? Utlu nama dia. Baca yang mengkaji, baca yang meneliti. Satu lagi Iqra, mu baca saja. Jadi tuan-tuan, dalam Al-Ankabut ayat 45 Allah kata, bacalah kamu apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada kamu di dalam kitab. Maknanya dia suruh kita baca.
Dia suruh kita kaji, dia suruh kita tadabbur, dia suruh kita ni tengok, nama dia apa? Utlu. Sebelum sembahyang, Allah kata utlu dulu. Lepas utlu, pergi sembahyang. Maknanya tuan-tuan, Al-Quran ni kena kaji, Quran ni kena teliti. Baru ni Ustaz Amin kan heboh, dia kata alien duk terbang. Lajulah kat semua, dia kata nak main matang buluh. Dia kata kalau kapal angkasa tu main lah, habislah kita lah, tak tahu nak habang lah, kata selerak lah. Laju, pergilah. Siapa habang kat Zoom? NASA. Oh, NASA yang dekat Simpak tu Nasaruddin. Ni NASA ni, Amerika punya NASA. Kita di bumi ni ke pakat duk kelang kabut lah, habislah. Main alien ni nak kemat dah pa. Dajjal pa, ke Imam Mahdi pa. Tak ada apa ke, oh mereka bohong. Rupa-rupanya dekat kamera mereka tu, nama dia teleskop hak besar tu, ada kuman, ada ulat duk jalan, mereka nak nampak tu, mereka kata kapal angkasa. Bohong. Maka bila kita dengar macam itu, kita tengok di Quran. Buka dalam Quran, ada tak makhluk asing? Buka, jumpa. Dalam surah Al-A'raf. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشْ. Dan sesungguhnya kami jadikan kamu ini tempat tinggal kamu di bumi, dan di bumi sahaja ada kehidupan. Tutup buku. Baik. Allah kata tempat tinggal kita di mana? Di bumi. Dan di bumi saja ada kehidupan, ma'ayish. Hak tadi Ustaz, hak tadi tu kulat duk berjalan atas teropong demo. Nampak macam asyik ada lampu duk berjalan. Orang belah baling, belah sik, belah batu ku kata bahung tahu. Yang tuan-tuan duk kena bahung tu siapa? Sebab tu kita ni kena pegang Quran supaya tak kena bohong. Bila nak sampai tu? Lala senyap. Senyap tak kata apa. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kita Quran untuk apa? Buka Quran. Mereka duk cerita ada alien, buka. Mereka kata alien tu yang buat piramid, buka Quran. Oh, ada jumpa yang buat piramid tu orang. Dah tutup buku. Tu yang pentingnya Quran tu. Tu. Quran tu, Yasin. Cuba sambung lagi. Demi Al-Quran yang bijaksana. Hakim tu bijaksana. Dalam bahasa Melayu apa? Oh, bijaksana? Bodohnya Ustaz. Dalam bahasa Melayu nama dia smart. Orang kita bahasa Melayu dia orang putih dia bahasa Melayu. Dalam bahasa kita duk pakai sehari, smart. Saya daripada tadi Ustaz duk tengok jam abang tu. Smart nampak tu. Oh, jam abang kita smart nampak tu. Besar pada kita, nampak, smart. Tu, adik kita tu, smartphone. Bawa keluar. Mana smartphone? Bawa keluar. Nama dia smartphone. Tu, jam tu, smartwatch. Dia boleh bagi tahu bila masuk maghrib, bila masuk isyak. Tu nama dia apa? Smart. Tapi kita ni jenis duk buat cempedak, duk kota ni smart ni segak. Tu Ustaz Amir smart no. Tu bukan smart, ni handsome. Smart ni maknanya pintar. Sebab tu nama dia smartphone, telefon pintar. Smart lamp, lampu yang smart, lampu pintar. Smart tag, tag yang pintar. Tak payah touch, jalan terus. Tak buka-buka juga palang. Langgar je, tuan-tuan. Tu nama dia apa? Smart tag nama dia. Smart. Allah kata Al-Quran tu hakim. Demi Al-Quran yang smart. Demi Al-Quran yang pintar. Al-Quran tu smart, pintar. Adik-adik ada handphone. Ni. Ada handphone. Nama dia apa tadi? Smart. Telefon pintar. Telefon ni canggih pakcik. Oh, boleh buat ni. Yang mana tak ada smartphone, besok pergi kota. Beli sebiji. Kan mahal oh. Telefon RM17.
RM4. Baru 4,000. Murah tuan. Sedekah masjid RM4, beli handphone RM4,000. Murah tuan. Cuba kita tanya dekat Cina lah. Ni menatang apa? Ni menatang apa ni? Ini bukan menatang lah, ini iPhone lah. Aku tahu lah iPhone ni menatang apa, iPhone apa. Ini 17 lah. Ini paling canggih lah. Ini ya si kalang lah. Nampak? Ini iPhone lah, si kalang lah. Dia ada 5 kamera lah. Paling canggih lah. Nampak? Kalau you angkat ini satu, apa sih ya? You boleh telefon anak you boleh transfer semua-semua. Ini paling canggih lah, smartphone lah. Nampak? Tuan-tuan pun tengok dia terang bagus-bagus, beli sebiji. Duduk balik rumah, duduk atas kusyen, duduk tengok. Isteri kita menatang apa tu? Ini bukan menatang mak, ini smartphone mak. Dia ulang balik, hak Cina tu kata. Apa kelebihan dia bang? Si kalang tuan-tuan. Tapi, dia punya apa pun tak ada, SIM card pun tak ada. Apa pun tak ada, dia beli yang menatang tu. Bohlang kotak, pitak tak almari. Nampak tak pintar handphone tu? Nampak tak pintar? Pasal apa tak pintar? Pasal mu tak pakai. Bila nak nampak pintar? Al-Quran tu nampak tak pintar? Tak nampak, pasal tak pakai. Duk cokoh tu. Cuba ambil dia, utlu. Semua benda ada dalam Quran tu. Tapi nampak kita tak nampak dia cerdik. Yang kita nampak duk tengok, duk siang malam, duk tengok. Cubalah kita ambil Quran. Jadi apa? Utlu. Oh, Ustaz, macam mana nak jadi menega bagus? Quran cakap. Macam mana nak membentuk keluarga bahagia Ustaz? Dalam Quran ada. Ustaz, macam mana supaya kita ni jadi orang hebat dalam dunia ni Ustaz? Quran ada. Ustaz, macam mana saya ni boleh jadi hebat di hari kiamat Ustaz? Quran ada. Allah kata wa aqimis solah. Sembahyang. Innas solata tanha anil fahsya wal munkar. Sebab apa? Sembahyang ni boleh cegah daripada jahat dan kemungkaran. Dan dia adalah peringatan yang paling besar sekali. Wala zikrullahi akbar. Sembahyang ini adalah urusan yang paling besar sekali kamu dengan Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu buat. Maknanya tuan-tuan, segala persoalan dalam dunia ni ialah sembahyang, titik. Sembahyang adalah poin dia. Sebab kata Allah apa? Wala zikrullahi akbar. Sembahyang adalah benda yang paling besar. Jadi Ustaz, macam mana saya nak maju dalam perniagaan? Sembahyang. Macam mana saya nak bentuk keluarga bahagia Ustaz? Sembahyang. Macam mana saya nak cari suami hak bagus Ustaz? Cari hak sembahyang. Ustaz, isteri lagu mana Ustaz? Cari hak sembahyang. Ustaz, anak saya ni saya takutlah Ustaz. Sembahyang. Ustaz, macam mana supaya negeri kita ni dirahmati oleh Allah? Jaga sembahyang. Ustaz, macam mana negara kita ni supaya jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Sembahyang. Simple. Nombor 1, sembahyang. Ni sembahyang nombor apa? Kita buat kenduri kahwin. Sembahyang nombor apa? Hak pengantin tak tahu sembahyang apa. Pukul 1 tak sembahyang lagi, 2 tak sembahyang, 1 tak masuk waktu Ustaz, tahu. Pukul 2, 2.30 tak sembahyang lagi, pukul 3 tak sembahyang lagi. Lajak piasak. Hang tak sembahyang ke Din? Zuhur? Saya jamak, mak. Hang jamak apa? Hang Bukit Raya. Bukit Raya sampai ke Bukit kita 2 merhalah ke? Tuhan pun faham, mak. Saya sibuk hari ni, mak. Dia pun faham lah. Daripada kita tak sembahyang, kita qada lah. Kita jamak lah. Oh, boleh no? Tuhan pun faham kita menikah, mak. Dia ingat Tuhan tu pak menekan dia. Awal-awal tak sembahyang, lagu mana cerita? Sebab tu dia kata, nombor 1, letakkan sembahyang. Cuba pergi tanya anak yang melawat mak. Sembahyang. Kenapa makcik duk teriak siapa makcik? Anak lah kata. Tak tahu saya tak. Atau susah kata, tak tahu kata apa. Ini terajangnya makcik Ustaz. Lah, pasal apa? Minta duit makcik tak bagi, dia smackdown. Sebelum dia smackdown Ustaz, dia buat lagu tu Ustaz. Tak pernah faham, tak faham sudah Ustaz. Dia buat lagu tu kat makcik Ustaz tu, dia smackdown makcik Ustaz. Dia semayang tak? Dia semayang. Semayang Ustaz. Subuh? Subuh dah.
Tapi maghrib buat. Isyak buat Ustaz. Ada? Subuh je tak. Subuh je Ustaz. Nah, ni masalah kita ni. Subuh je tak buat. Sedangkan Nabi kata dah, man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa-siapa yang semayang subuh, Allah jaga dia. Siapa yang semayang subuh, Allah pelihara dia. Sebab tu tuan-tuan, kita kena jaga subuh dalam masjid kita ni. Supaya Allah jaga permatang bulu kita. Allah jaga kampung kita. Yang boleh dirahmati kita pasal apa? Salat. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sembahyang itu boleh mencegah daripada kejahatan dan kemungkaran. Maknanya apa? Kalau kita nak buat jahat, insya-Allah terhalang dengan solat. Solat tu menghalang kita buat jahat. Ada dua Ustaz. Ustaz pernah dengar ada hadis? Tidak ada penyakit berjangkit. La adwa tu. Ustaz, macam mana kata penyakit berjangkit tak ada? Dia kena sakit mata. Merah menyala Ustaz. Lepas tu, 2 hari lepas tu saya pula Ustaz. Oh ya ke? Saya pergi klinik jumpa doktor. Lepas tu, 2 hari lepas tu doktor pula Ustaz. Oh sudah Ustaz ni. Nabi kata tak ada penyakit berjangkit. Tapi buat siapa sakit mata berjangkit satu rumah? Mula-mula seorang je bapak tu sakit mata. Kena kat mak. Mak tengok pak. Gatai kena kat orang. Anak pun kena. Baru 4 hari anak dengan anak pun 4 hari pun kena sakit mata. Ustaz, Nabi kata tak ada penyakit. Ulama faham macam mana hadis tu. Dia kata apa? Yang pertama, la adwa tu, jangan kamu membawakan penyakit tu berjangkit pada orang lain. Itu maksud dia. Kalau kamu ada penyakit, jangan duk campur dengan orang. Sakit berjangkit ke orang. Itu maksud hadis pertama. Hadis kedua, maksud tu apa? Tidak ada penyakit berjangkit, melainkan dengan izin daripada Allah. Jadi ulama-ulama memahamkan hadis tu ialah dua. Kalau kamu ada penyakit, jangan campur dengan orang. Satgi orang lain dapat penyakit. Ustaz, macam saya kencing manis Ustaz, tak apa, yang tu tak apa. Dia tak menyakitkan kencing. Habis kuat kena kencing. Lain tak tahu. Yang kedua, maksud hadis tu apa? Maksud hadis tu ialah tidak ada penyakit berjangkit. Dua-dua boleh pakai. Dalam ayat tadi Allah kata inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah kamu daripada buat jahat dan mungkar. Dan boleh tuan-tuan, sembahyang itu menjadikan kamu terpelihara daripada jahat dan mungkar orang lain. Sebab Nabi kata apa? Siapa yang sembahyang subuh, Allah jaga dia. Maknanya kalau orang nak buat jahat pada dia, tak jadi. Pasal apa? Sembahyang tu cegah dia. Sebab tu kalau kita nak jadi orang yang terpelihara, jawapan dia paling simple. Apa dia? Sembahyang. Masalah kita hari ini, berapa banyak keyakinan kita pada Quran? Keyakinan kita, Ustaz saya ni, tahu tak nak harap benda Ustaz malum saya, padi kena bom. Jepun bom ke? Dah. Bodoh tu Ustaz ni kata. Habis padi Ustaz kena bom habis. Aduh. Mesti hak merentong lepas tu elok nak ambil padi Ustaz hujan habis tenggelam. Habis padi tenggelam Ustaz tak tahulah. Tu dengan mesin padi pun tenggelam Ustaz nak kata apa Ustaz tu bunyi orang Kedah lah. Cerita tentang padi Ustaz ni. Cerita tentang padi susahnya hidup kita. Ada satu ayat dalam Quran. Allah Ta'ala dia boleh selesaikan masalah kita. Apa ayat dia? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah selesaikan dia daripada semua masalah. Ni hak dalam masjid ni. Siapa yang tak ada masalah? Semua ada. Abang masalah apa? Masalah isteri je nah. Ada isteri dah? Tak ada lagi. Apa masalah sekarang? Tak tahu Ustaz, isteri macam mana nak cari. Semua ada masalah. Ni Kak Som, masalah apa sekarang? Tak ada laki. Kak Nak ada laki pun masalah Ustaz. Sudah entah ni. Semua orang ada masalah. Yang paling banyak masalah siapa? Tu, YB. Tuan-tuan nampak dia relax. Relax tuan-tuan. Duduk begini malam-malam ni. Punya banyak nak selesaikan masalah.
Jangan takut. Dengan bertakwa, selesai semua masalah. Ustaz, macam mana saya nak selesaikan semua masalah saya, Ustaz? Jadilah orang bertakwa. Simple. Bukan sampai nak bunuh diri. Suami saya tinggalkan saya, Ustaz. Saya jadi murung, Ustaz. Anxiety. Suami pergi mana? Tak tahu, Ustaz. Hutang banyak, apa banyak, Ustaz. Pening pala, alung-alung semua duk cari saya. Bukan kata alung, Ustaz, angah. Acik semua mai cari saya, Ustaz. Tak guna punya lelaki ni. Nampak tak? Masalah tak ni. Ada yang masalah mak, ada masalah anak, ada masalah jiran, ada masalah yang berkaitan dengan hutang, ada yang berkaitan dengan masalah kerja, tak dapat kerja, ada yang masalah anak melawan, ada yang masalah anak tak balik. Masalah ni tuan-tuan ni. Anak tak balik, ada satu makcik tu, dia bawa ayak. Dia kata, Ustaz, ini ayak, ni gambar anak saya. Soalan, anak saya menikah dengan orang New Zealand, dah 20 tahun tak pernah balik. Soalan, jadi saya nak minta Ustaz buat sembahyang hajat. Tolonglah Ustaz, mintalah dia balik gerak tengok saya, Ustaz. 20 tahun tak jenguk, Ustaz. Ni ayak-ayak nak buat apa? Kalau saya jampi ke ayak ni, makcik dia bagi dia minum ke? Dah lah aku nak pakai ayak. Tak payah, makcik. Oi. Dia bukan ada kat Malaysia, dia ada New Zealand tu. Lah macam ni, Kak. Kak baca ayat ni, Kak baca ayat ni, Kak baca ayat ni, Kak baca ayat ni. Kak baca, saya pun baca. Kak semayang, saya pun semayang. Mudah-mudahan Allah gerak hati dia. Pasal apa? Pasal Kak mak dia. Doa mak ni mustajab. Kak baca juga, saya baca. 2 minggu tak sampai, dia telefon. Dia kata, Ustaz, doa mustajab. Supaya hajat kita tak ada. Anak nak balik besok, Ustaz. Ya Allah, seronoknya. Syukurlah. Alhamdulillah. 2 minggu lepas tu, dia telefon balik. Ustaz, buat lagi sembahyang hajat, Ustaz. Pasal apa? Dia tak mau balik-balik pula, duk nyemok, Ustaz. Baru tahu. Kemarin dulu ni hang suruh saya buat balik hamba Allah tu, dia kata pergi balik New Zealand semok, Ustaz. Anak dia tak semayang lah, apa pening kepala makcik, Ustaz. Ya Allah. Sebab tu Allah tak bagi balik supaya makcik tak pening. Bang, jadi orang baik settle masalah. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsula yahtasib. Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita melalui jalan yang tak disangka. Siapa yang bertakwa kepada Allah, rezeki sampai. Jom jadi orang baik. Ulang balik. Jom jadi orang baik. Jom. Apa tanda orang baik? Nombor 1, awak semayang, rezeki mai. Dek, cuba tengok Allah Ta'ala bagi rezeki. Manusia yang paling tenang sekali bab rezeki ni siapa? Budak-budak. Anak yang baru lahir, budak 6 bulan, 7 bulan. Pernah tengok dia susah hati? Nak makan apa tau? Nah. Tak ah. Relax. Teriak-teriak, makan, berak, tidur, lena, tukar lampin. Gerak sikit je, Ustaz. Mak bangkit terus. Bangkit terus mak. 6 pagi, 3 pagi, anak teriak. Siapa yang bangkit? Mak. Teriaklah bila masa pun. Anak ni, mak dia akan bangun. 6 bulan, 5 bulan, 2 bulan. Anak lapak susu. Mata pejam. Bersuap susu anak dah. 3 bulan. Awak ada gigi pula anak aku ni. Lupa orang lain pula dah, Ustaz. Hak pok tu pun sama naik. Apa ni? Tuan-tuan, oi. Tengok budak kecil ada susah hati. Tak susah hati. Pasal apa? Dia tahu mak dia tu penyayang. Mak dia takkan biar dia lapar. Mak dia takkan biar dia duduk lama dalam lampin. Mak dia takkan biar lama dia teriak. Teriak saja mak tu hanggur.
Lapak saja, mak dia suap. Mak dia tu sanggup hambat dia. Kalau dia boleh merangkak, mak dia sanggup hambat nak makan noi, moi. Nak bagi makan moi. Oh, anak pula gede. Hei, mak tak larang nak hambat lah. Mak hambat juga. Pasal apa? Nak bagi makan anak dia boleh merangkak. Lah, mak tak larang hambat. Mak makan moi, mak tu yang mak gemuk. Loh. Pasal apa? Pasal dia tahu mak dia adalah seorang yang penyayang. Bang, antara mak dengan Allah, yang mana penyayang? Ulang balik. Antara mak dengan Allah, mana yang penyayang? Allah lah maha penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalaulah Allah tu maha penyayang, tuan-tuan takut apa dengan rezeki Allah? Yang susah hati apa? Nak makan apa ni? Mu jadi orang baik, Allah hantar makanan. Aku ni tak ada kerja ni. Mu jadi orang baik, Allah akan bagi mu kerja. Apa yang aku nak makan ni, rezeki apa ni? Mu jadi orang yang baik, Allah Ta'ala akan bagi rezeki padamu. Kadang-kadang daripada rezeki yang tak disangka. Hanya perlu jadi orang baik saja. Dan tanda orang baik nombor satu apa dia? Sembahyang. Jadi malam ni tuan-tuan, saya dengar ada Ustaz, kita nak buat apa ni? Kutipan untuk masjid. Alhamdulillah. Tadi saya tengok YB bagi bantuan apa YB? Apa nama? Air bakit. Untuk anak-anak kita yang naik ke IPT, alhamdulillah. Ada pula apa tadi? Tengku apa? Tengku Mahmud. Nampak tuan, lembaga zakat kita ada, alhamdulillah. Syukur tuan. Ada Allah Taala ni memurahkan rezeki. Dan saya pun bangga, seronok, syukur. Pak siapa? Sebab kopi saya buat di Kedah, tuan. Kopi Ala Kazim tu. Abang minum lagi kopi Ala Kazim. Tak nak minum lagi. Filem Zem Ala Kazim tengok lagi. Apa pun tak tengok, nanya orang abang kita tuan ni. Kopi tak minum. Filem pun tak tengok. Jam dah ni. Balik kan tengok Netflix. Tekan je. Zem Ala Kazim. Hero bang. Saya punya kopi tu, Ala Kazim tu, kilang di Sungai Petani. Kenapa saya syukur? Sebab kita bayar zakat. MZ Holding tu dia bayar zakat di sini, di Kedah. Dapat share pula dengan anak-anak Kedah kita, warga asnaf kita. Alhamdulillah. Kopi Ala Kazim tu, Pak siapa? Sebab saya dapat idea daripada penyakit kulit saya. Bila saya dapat penyakit kulit, tak tahu saya nak ubat macam mana, doktor pun tak tahulah, 15 doktor. Saya kata, kenapa tak buat dengan peria katak? Kenapa aku tak dapat ubat dengan peria katak campur susu kambing? Kemudian campur Arabica, Robusta. Akhirnya terhasillah kopi itu. Kalaulah saya tak sakit kulit tuan-tuan, tak jadi kopi itu. Allah bagi sampai sekarang beribu orang dapat manfaat. Jadi kalau tuan-tuan nak rezeki, minta sakit kulit. Boleh faham tak? Satu badan sakit. Dah masuk insya' kita ni, no? Baik, jadi saya lancarkan kutipan dana kita untuk masjid kita. Minta kepada petugas sebarkan. Mudah-mudahan kita dapat manfaat sementara kita menunggu azan insya' ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Datuk berhenti Ustaz untuk kita sama-sama ambil makluman beberapa perkara pada malam ini. Yang pertamanya tuan-tuan, seperti mana yang Datuk dah lancarkan tadi, malam ni pihak masjid gerakkan tabung sahaja. Jadi saya yakin ada tabung yang dah mula gerak dah, ke ada lagi? Kalau boleh tolong gerakkan tabung segera. Yang ada di sebelah muslimin boleh gerakkan sekarang, yang di sebelah muslimat pun boleh jalankan tabung. Jadi apa yang ada tuan-tuan malam ni bagilah. Nah, termasuk maklum-maklum ramai malam ni yang ada di tengkok, di telinga semua bagi. Besok ni kira lain dengan Pak Long. No? Nak pergi dibeli di kedai kota ke Simpang 4 ke, kita kira lain. Yang penting bagi dulu malam ni untuk tujuan pembangunan Masjid Ar-Rahman ini, insya-Allah. Untuk tuan-tuan duduk di masjid di belah kampung ni, imarah ramai malam ni. Dan yang paling pentingnya tuan-tuan, bukan sekadar dekat malam ni saja tuan-tuan bagi ramai masjid tuan-tuan ni. Yang penting tuan-tuan imarahkan, isikan saja apa jua program yang boleh diambil manfaat untuk anak-anak qaryah kita. Tuan-tuan yang bagi Datuk, saya teringat Datuk ada satu sahabat di belah Jitra lah. Mungkin yang hormat Datuk kita pun kenal sahabat kita ni, Azman di Kubang Pasu. Dia terapkan anak-anak di kampung ni tuan-tuan, bukan sekadar aktiviti anak-anak yang bayar-bayar depan kami ni. Dia ajak jadi sukarelawan, tolong kampung cuci lorong-lorong kampung, tolong rumah orang susah, bersih rumah orang susah. Last kali apa yang dia ajak pergi masjid, pergi surau, sembahyang berjemaah. Itu yang cukup baik yang dia cuba didik anak-anak masyarakat kampung dia. Daripada anak mula duk ikut gerakan sukarelawan dalam kampung ni, dia mula berjangkit, mak pun ikut. Mak ikut ni, mula tu mak ikut ni dia tak percaya kata anak ni jadi sukarelawan. Mak pun ikut pelan-pelan, last kali mak pun jadi sukarelawan. Mak anak ikut, last kali ayah duk melengung di rumah. Nasi tak ada siapa masak, bihun tak ada siapa goreng, ayam kopi tak ada siapa bancuh. Dia heran anak dengan mak ni pergi mana? Rupa-rupanya duk keliling kampung jadi sukarelawan. Last kali dengan pak-pak pun turut pergi. Jadi kita cuba tuan-tuan di kampung kita ni bina anak-anak yang boleh menjadi pembangkit untuk masa-masa yang akan datang. Masjid tuan-tuan ni bukan sekadar dekat generasi lah ni saja ya Datuk no. Jadi generasi yang kita ada pada hari ini yang akan teruskan kesinambungan kepimpinan dalam qaryah kita ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, tabung malam ni gerakkan seberapa yang boleh tuan-tuan bagilah untuk dana masjid kita. Yang keduanya tuan-tuan, saya menerima makluman yang mana di Museum Negeri Kedah yang Muhammad Datuk no, ada program pameran institusi ulama dan pondok Negeri Kedah. Biasanya Datuk kita masuk museum ni duk tengok bahas sejarah lagu tu ya. Kali ini anjuran pejabat Esko Agama
bersama dengan Esko Pelancongan lah no, yang akan membuat satu pameran ini. Jadi tuan-tuan boleh pi daripada bermula 25 hari bulan 11 ini sampai bulan 2. Kapat bulan 2 kah, Datuk? Hujung bulan 1. Jadi tuan-tuan boleh pi ke Muzium Negeri Kedah. Hak tepi sungai itu kah yang Muhammad Datuk? Yang Muhammad Datuk hak tepi sungai itu kah muzium tu no? Jadi masuk kena bayar kan, masuk percuma. Masuk percuma. Jadi maklum bulan 12 ni sambil-sambil jalan makan kenduri, pilah singgah Muzium Negeri Kedah. InsyaAllah. Jadi untuk kita nak teruskan sampailah ke hujungnya. Mungkin ada sikit sebanyak lagi yang belum lagi yang berbahagia Datuk untuk sampaikan, dan kesimpulan tentang perbincangan dan huraian Datuk pada malam ini untuk kita sama-sama nak mengecapi keluarga bahagia. Kuncinya ialah solat. Silakan yang bahagia Datuk. Baik, terima kasih Ustaz Amin. Tuan-tuan yang saya muliakan, kita ni abang sebaya abang. Abang umur berapa? 60. Saya 72. Tak sebaya juga. Kalau tak ingat lah yang memang tak ada TV rumah dia tak ni. Masa tu ke lambat buat kerja sekolah, tak buat kerja sekolah pasal combat. Pergi rumah jiran tengok anak dia tu duduk depan TV, lindung kepala. Kita tu menumpang duduk tengok lagu tu. Anak dia begini saja, dengki kusiku budak ni ikut. Tu zaman tu. Abang-abang ingat balik yang jadi hero dia Vic Morrow. Dia pegang tu machine gun. Hal lain semua senapang. Kalau ada pelakon baru minggu tu Ustaz, maknanya pelakon tu mati lah, kompon mati. Dia pelakon tambahan. Tiap-tiap minggu Jerman kalah. Duk jalan lagu tu. Askar dia pun bukannya ramai pun, 7 orang ya. Ada satu lagi doktor, ada lambang doktor atas kepala dia. Tiap-tiap minggu Jerman kalah. Jerman topi segak, rambut semua segak. Jerman tu bila kalah semua tangan macam ni. Dia surrender. Abang cuba ingat, tangan macam ni bila? Cuba ingat. Tangan macam ni bila? Dek. Bila semayang, takbiratul ihram. Sekarang orang tak tengok dah combat. Jenis zaman kita orang tengok. Sekarang orang tengok gerak khas. Lagu gerak khas je lah abang. Kalau tak tahu kita tahu lah. Gerak khas. Itu lagu baru. Sajen Senin naik melengkur atas. Jangan bergerak, angkat tangan. Itu tambahlah. Nama lambang dia apa? Lambang surrender. Lama dah Allah Ta'ala letakkan. Lama dah beribu tahun Nabi letakkan. Kamu surrenderlah pada Allah. Kamu serahlah diri pada Allah. Apa lambang dia? Aku serahkan diriku padamu ya Allah. Tu. Banyak lagi benda boleh buat. Kenapa yang macam ini? Sebab ini lambang serah diri. Saya surrender, tak boleh kata apa. Nampak bunyi tu. Aku tengok hang, aku tabik, aku hormatkan hang, memang menangkan hang. Nampak semua tu. Pernah tak tuan-tuan tengok cerita combat? Vic Morrow tu, dia tangkap askar Jerman. Askar Jerman buat macam ni. Jangan bergerak, angkat tangan. Lagi dahsyat. Tuan-tuan pernah tengok ada orang serah diri pada Allah. Allah! Hang serah diri apa? Bayangkan tuan-tuan, hak cara serah diri itu pun tak betul lagi. Bayangkan yang langsung tak serah diri. Zuhur apa, maghrib apa, subuh terlepas apa, tak lepas. Apa jadi tuan-tuan? Kita ni makhluk yang lemah. Kita ni insan. Wa khuliqal insan dha'ifa. Lemah. Kalau kau nak hebat, kau serahkan diri kau pada Allah. Kau ikut cakap Allah. Kau ikut saja. Allahu Akbar. Bila kita serah diri kita pada Allah, urusan kita pada Allah, selesai masalah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati hanya untuk Allah. Nampak adik kita. Nama apa Zul? Zul nama apa? Zul Arifin. Mai sini. Nama apa? Nama apa? Amar. Cuba baca balik tadi. Tengok depan. Pegang.
Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Baca doa kunut nazilah. Allahumma inna naj'aluka tu. 1 2 mula. Allahumma. Allahumma lin Ini lagu. oh in Aluka binuri a'daina. Tak ingat? Selawat tafrijiyah. Allahumma salli. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamma alai sayyidina Muhammadin lillazi Halo. tanalu bihil uqadu wa tarfa'iju bihin kurobu wa tuqadar ihirawaiju wa tunalu ihirawaibu. Alhamdulillah. Umur berapa tahun? Berapa tahun umur? 5 tahun. Umur. Umur 11. 11. Dah je 5 ah. Oh, okey masih. Alhamdulillah berani tuan. Alhamdulillah. Bagus tuan. Saya duduk sehati 2 kali dia ulang. Saya tak ambil lagi. Dia 2 kali duduk suruh mikrofon tu. Jadi katok kepala jenuh tuan. Orang bagi tak mau ambil. Bagus budak ni, bagus anak kita ni. Jadi ustaz ni kalau tengok anak-anak duduk depan, ustaz suka panggil. Oh, sudah tuan. Ni aku malas pergi dengar ceramah ni, cilakui betul. Dah orang duduk depan, syukurlah panggil pula. Nah, lepas ni nak standby. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Cuba tengok. Mula-mula sekali sembahyang itu apa dia? Penyerahan diri kepada Allah. Kita tak ada upaya. La haula wala quwata illa billah. Tak ada upaya. Saya baru dapat cucu yang ketiga, tak? Hak Nuri baru. Nama apa, tak? Andika. Start cucu hak ni, saya nak buat nama anak saya semua nama Melayu. Saya kata kalau dapat anak perempuan, kita buat nama Melur. Kalau ada hak laki-laki, kita buat nama Damak, Taruna. Kaciwa, saya tak mau buat, tuan. Kecewa, tak habis-habis, tuan. Nama anak Kaciwa, memang kecewa, tuan. Allah, cuba kita tengok anak yang baru beranak ni, apa yang kita boleh untuk jadikan dia anak yang soleh. Tak mampu kita. Kita tak ada upaya, tuan-tuan, melainkan izin Allah, kurniaan daripada Allah. Ni yang kita main malam ni. Allah jemput main ni. Kalau Allah tak pilih kita malam ni, dek, kedai tom yam, nasi goreng Cina, USA, papret. Tapi Allah pilih. Begitulah dengan anak kita. Tuan-tuan nak latih 5 anak muda kita ni. Tuan-tuan boleh buat kalau Allah tak tolong kita. Macam mana nak buat ni? Ni tengah tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Ni lepas SPM pergi Kuala Lumpur. Boleh kita kontrol mereka lah. Tuan-tuan jamin mereka baik duduk di Kuala Lumpur ni baik macam ni. Di kampung kita baik pasal muda lagi, 13, 14, pi luar nu. Ni nama Rosli ni. 2 tahun duduk di KL, balik jadi Ros. Oh, ni parah ni tuan-tuan. Hang bukan Rosli je lah. Anak Ma'eh. Dia. Pasal apa hang jadi Ros pula ni? Dia tukar bang. Sudah tukar. Oh, takut sekarang. Dia jadi Rosli, jadi Ros. Hai, takut tuan. Sebab tu kita minta kepada Allah, tolonglah ya Allah. Aku tak ada daya upaya nak bentuk keluarga aku, nak bentuk suami aku, nak bentuk isteri aku, melainkan kau tolong aku ya Allah. Ni akak-akak malam ni mai ceramah. Laki duduk rumah, jaga anak. Yang isteri pergi kuliah, laki duduk rumah. Saya tak kira yang pancur lah susu tu. Duduk tengok Mega Holding pukul 7 ni. Patut laki mai kuliah. Dah, isteri pergi pula. Isteri jadi sukarelawan ni. Akak, kadang-kadang kita duduk fikir lah, ya Allah Ustaz, kau bukannya apa Ustaz, duduk berkawan dia lah, kata. Kawan-kawan dia tak tahu lah Ustaz. Hak Ustaz dah cokoroy pada Ustaz, tak tahu lah Ustaz.
Tak tahulah. Ni nak pergi duk ikut kawan dia lah. Masuk naik van tu, pergi golok tu semua tu. Tak tahulah kau dia menikah lain ke apa, tak tahu. Kak semayang kak. Bila kak semayang, serah diri pada Allah, Allah jagalah kak. Berapa ramai hari ni menganggap semayang tu tak ada apa-apa. Semayanglah yang paling kuat. Kenapa? Sebab waktu kita menyerah diri pada Allah, apa yang kita sebut? Waktu serah diri pada Allah. Aku dah kata dah, kena tanya dah. Waktu serah diri pada Allah, kita sebut apa? Allah serentak tu. Allah serentak tu. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Yang lain-lain semua kecil. Apa makna Allah maha besar? Yang lain-lain semua kecil. Hutang kecil. Suami kecil. Isteri kecil. Masalah kecil. Segala kecil. Yang besar hanya Allah. Simple. Sekarang ni bila kita ada masalah, kita menganggap terlalu besar. Kerana apa? Sebab kita menganggap Allah kecil. Sebab tu dia jadi banyak masalah tak settle. Tak settle tu sebab awak tidak membesarkan Allah. Allah maha besar. Awak ada sakit apa? Saya sakit Ustaz. Buah pinggang. Semalam saya jumpa satu pengurus, dia kata, Ustaz, buah pinggang saya bocor. Saya ingat kepala aja bocor. Buah pinggang pun bocor. Kepala bocor cerita apa Ustaz? Bujang lapuk. Hai hantu, kau balik periuk hantu, kalau kena kepala bocor, kita nampak ni. Ingat tak cerita Haji Sattar tu? Kepala bocor. Sekarang buah pinggang dia bocor. Berapa ramai yang bila ada sakit menung. Kau kenapa menung? Kau teringat sakit Ustaz. Apa nak makan apa tak lalu Ustaz. Makanlah kau. Sakit-sakit juga. Tak ada apa sakit tu. Rahmat daripada Allah. Tak kenal kau Ustaz rahmat ha? Rahmat suruh sabar lapar. Kenal kau Ustaz yang mana? Rahmat. Lah, tu Ar-Rahman. Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Yalah saya sakit Ustaz faham tak? Bang, rahmat Allah tu yang pertama dia bagi. Ulang balik. Rahmat Allah yang pertama dia bagi nikmat. Jadi bila kita dapat nikmat tu rahmat daripada Allah. Allah takdirkan kita duduk di Kedah je lapang padi, Kedah serata-rata. Aman Sentosa, Darul Aman, Mujur. Allah letak kita di Malaysia. Parking kereta sampai sana. Semalam saya ceramah di Felda Park. Polis penuh. Dengan OCPD duduk depan sekali. Polis saja duduk jaga. Pada jalan pergi ke dalam. Saya pergi ceramah di luar negara tuan-tuan. Polis sama orang yang datang. Pasal apa? Parking tepi jalan. Beza tak kita dengan negara lain? Saya pergi ceramah luar negeri saman tuan-tuan. Siapa popok? Saya tanya berapa dolar kena? $300. Nak main dengar ceramah $300 kena saman. Tuan-tuan baru kena saman lalu tabung. Saman tu je, lalu tabung tu pun ubat tidur. Lalu tabung jaga balik, cerdah balik tuan-tuan tu. Rasa kalau kena saman boleh terapik tak main langsung malam ni tuan-tuan. Tobatlah orang tak main. Saya tengah ceramah di satu negara dalam masjid ni tuan-tuan. Polis main kat situ, 2 orang. Dia main, dia bisik. Please stop your speech. Saya tanya why? At 10 or 10:30? 10 tu dia. I think at 10:30, not. Berhenti. Kalau awak tak berhenti, saya tutup lampu. Loh. Dia kata kalau saya tak berhenti, dia tutup lampu. Ceramah dalam gelap. Berhenti. Tu negara depa tak. Negara kita, saya pergi sembahyang 2 kali dah kena tak. Tengah sembahyang Isyak, saya lambat mai tumpang sembahyang masjid. Masjid depa dah sembahyang lah, saya sembahyang tepi tu. Rupanya sembahyang tepi switchboard. Tengah duduk sembahyang tu, tok siap mai. Sembahyang cepat sikit sambil duduk tutup. Dia boleh sound tu, sembahyang cepat sikit. Saya pun angguk, insya-Allah tak ada. Kacau semua kita ni.
Yang terbaru saya sembahyang Isyak tuan. Tu imam tengah duk astagfirullah, Allahumma ajirna minan nar. Tengah duk kalih belakang, tu siap tutup lampu kipas. Saya tengok, loh, nak pergi mana pakcik oi? Zikir dalam panas, subhanallah, subhanallah. Allah. Bukan masjid ni di Afrika tuan ni. Allah bagi rahmat pada kita Kak Som, dapat anak tiap-tiap tahun beranak. Bang, Allah bagi rahmat pada kita dapat isteri bang. Kak Nap, kita dapat suami segak lah. Walaupun gaut, segak. Tu nama dia apa? Rahmat. Rahmat juga kalau Allah tak bagi. Jangan ingat rahmat tu bila Allah bagi je. Allah tak bagi anak pun rahmat. Kau ingat seronok dapat anak. Ni orang ramai hak beranak sekarang menyesal. Tahu lah Ustaz, ayat nombor 1 tu tak tahu. Macam tu. Hari tu bakar motor pak dia. Dia bakar ke? Tak, dia curi minyak. Curi minyak pakai straw. Pakai apa, tiup. Sambil isi okok. Meletup motor tu. Tak tahulah Ustaz, hak tu jenis pak tu lah. Nombor 2 elok. Tak kata apa, duduk diam. Tu elok lah. Duduk atas katil lah. Oh, kenapa? Lumpuh. Lah. Diam sungguh lah. Akak ni tak ada anak, syukur tak? Jangan duk mengeluh. Saya tak ada anak Ustaz. Tu kata seorang pun tak ada anak. Oh, suami orang mana? Kau tak kahwin? Patutlah pun. Ngada sangat ni. Serupa kalau kita ada isteri, rahmat. Tak ada, lega. Tak ada isteri pun rahmat. Ni orang ramai sini tak ada isteri. Relax. Apa ramai yang ada isteri? Benar. Dulu waktu bujang, cakap derah tak. Duduk dalam masjid, dengar berluar. Lepas menikah dia. Lepas menikah dia, penyengat dia no. Malas kata apa, biar pilih lepak lah. Ngawam tina ni apa kata, menanggap mereka. Malas kata. Sampai ke masjid, dia. Oh, sudah ni parah ni. Yang ketiga, bila Allah tambahkan rezeki, itu pun rahmat. Allah bagi harta yang banyak, Allah bagi anak yang bagus, Allah tambah. Dulu kita ada pinggan 2 ya, bantal 2 ya, waktu belum nikah. Lah, berapa banyak pinggan kat Som? Akorok, kelorok, akopal. Allah tambah. Ada tak yang Allah ambil balik? Ada. Itu pun rahmat daripada Allah. Semua benda ni dipanggil apa? Rahmat. Sebab itu bila kita meletakkan Allah Maha Besar, segala masalah yang tuan-tuan hadapi, segala nikmat yang tuan-tuan ada, tak ada apa-apa. Sebab Allah yang Maha Besar. Sebab tu, ingat, bila kita faham Allah Maha Besar, jangan duk buat pula sembahyang isyak tak lagi. Allah Maha Besar. Esko agama ada. Masjid tu apa? Takbir Allah Maha Besar. Awak, dia pun ikut Ustaz Kazim. Saya maknakan Allah yang Maha Besar. Saya nak cerita segala masalah yang ada pada kita ni is nothing kalau kita meletakkan Allah yang Maha Besar. Kalau segala nikmat yang kita ada ni jangan belagaklah, Allah lagi besar. Sebab tu, kalau kita nak mengharapkan rumah tangga yang baik, anak yang baik, letakkan Allah yang Maha Besar. Maka pada masa itu, yang lain-lain jadi kecil. Sebab tu waktu saya sakit hari itu, tak ada apa. Sakit membiak-pi lah, nak kata apa. Ada je penyakit. Sebab tu orang datang jumpa saya, dia tak ada tanya lain, Ustaz menikah berapa orang? Dia tak tanya. Tak. Yang dia tanya, Ustaz sihat? Ustaz sihat? Ustaz sihat? Padahal yang tanya tu lagi tak sihat pada saya. Saya jumpa di Seremban. Berhenti kat tu apa arena Seremban tu, dia duduk atas dekat kursi batu tu. Dia tanya, Ustaz Kazim Oh, saya. Ustaz sihat? Macam mana bang? Ustaz sihat? Sihat, saya sihat. Abang sakit apa? Stroke. Abang yang tak sihat. No. Dia sibuk tanya saya, Ustaz sihat kan? Dia tak sihat. Saya sakit hari tu tuan-tuan, tinggal bekas tak paruk tu.
Satu badan, tuan. Tak ada apa. Aku ni banyak dosa. Aku ni banyak dosa. Allah nak hapus dosa lah tu. Aku ni buat jahat banyak. Allah nak hapuskan dosa lah tu. Allah ni baik, cari dia gantilah kod lain. Allah ni maha pemurah, dia bagilah kod lain pula. Dia bagilah susah dulu. Inna ma'al usri yusra. Tapi macam mana cara nak minta tolong? Tu dia. Wasta'inu bis-sabri minta tolonglah kamu pada jalan Allah, pada Allah dengan jalan sabar, dengan jalan semayang. Sabar dulu. Lepas tu semayang. Bila kita dah angkat Allah Maha Besar, Allahu Akbar, semayang. Bila masa? Bila kau letakkan kepala kau atas sejadah ni. Dahi kau ni atas sejadah ni. Kepala kau di bawah, punggung lebih tinggi pada kepala. Pada masa itulah kita sangat rendah dengan Allah. Paling hampir dengan Allah. Pada masa itu kau hamburkan segala permintaan. Curahkan segala hajat. Nyatakan segala impian. Mengadulah kepada Allah. Pada saat itu adalah saat yang paling hampir kita dengan Allah. Ni, semayang malam minta. Ya Allah, kurniakanlah aku anak-anak yang soleh, solehah. Ya Allah, mengadu. Berapa ramai sekarang yang tak mengadu pada Allah? Semayang malam tak buat. Itu macam mana, tuan-tuan? Jom semayang. Semayang. Ya Allah, isteri aku dahaka pada aku, ya Allah. Mengadu. Ni dia mari dia bawa saya, tuan-tuan, 3,000. Lepas tu dia top up 2,000. Ni Ustaz, 5,000. Ni isteri saya, Ustaz. Ni skandal dia. Laki-laki asing. Isteri saya ni Ustaz, skandal dengan laki-laki ni. Dia kerja kilang, laki ni pun pengurus kilang. Soalan, saya nak Ustaz, santaukan laki-laki ni. Bagi jalan terus Ustaz, 5,000 saya bagi Ustaz. Isteri abang buat apa? Ustaz pun faham lah, cakap banyak pun sakit hati je Ustaz. Mereka skandal lah Ustaz. Mereka dah terlanjur Ustaz. Tapi saya nak lagi isteri saya. Yang jantan tu saya marah Ustaz. Jadi Ustaz santau bagi mati Ustaz. Saya bukan bomo bang, saya bukan pawang bang, saya tak erti apa pun tak erti. Saya tahu Ustaz boleh buat. Sudah Ustaz. Dia gelak sengit sebelah. Saya tahu Ustaz boleh buat. Bang, sihir ni dosa besar. Abang niat nak bunuh dia pula, abang kena kisah bang. Jangan main-main bang, kalau mati bang. Jadi abang ambil balik duit ni, abang ambil balik gambar apa semua ni, dah. Tu nak buat macam mana dengan isteri saya? Abang nak tak dia? Nak. Kalau nak dia, ambil dia elok, pegang dia elok, didik dia elok. Minta pada Allah, berilah kekuatan, pergi sujud pada Allah. Mengadu pada Allah. Sujud yang terakhir itu tuan-tuan mengadu pada Allah. Ya Allah, anak aku, ya Allah, anak aku, ya Allah. Takut tuan-tuan. Dia bawa anak dia jumpa saya. Dia kata, Ustaz, anak saya ni Ustaz. Tiap-tiap malam mimpi si rimau. Tiap-tiap malam mimpi naga. Tak boleh tidur Ustaz. Tolonglah ubat Ustaz, oi. Saya pun baca doa anak dara. Panjang doa. Tak jadi apa pun. Menjerit pun tidak, meraung pun tidak, menangis pun tidak, relax. Dia tengok saya tau. Ini hantu apa? Gangguan apa? Tak ada apa respon? Saya kata tak ada apa, anak akak ni sihat. Tak ada apa. Lepas tu siapa dia tak boleh tidur, mimpi tiap-tiap malam sampai jadi takut. Ada tak pakai apa, rantai ke, kalung ke apa, ada saya tanya dia. Dia kata ada. Tapi bukan rantai, bukan kalung. Apa dia? Tattoo. Rimau sebelah, naga sebelah, tam belakang. La ilaha illallah. Pasang di mana? Telin Jaya. Ustaz nak tengok ke? Tak ada. Saya tengok, saya kata kuat iman sangat. Saya kata, kak pergi masuk bilik saya tu, masuk bilik rawatan tu, pergi tengok. Mak dia selak. Mak teriak, dia kata, Ustaz, oh betul ada naga seekong, ada rimau seekong. Anak perempuan. Jantan tak apa lagi. Perempuan.
Pasal apa hang buat? Dia kata kawan-kawan semua dah buat. Jadi kalau dia tak buat leceh. Leceh. Mak dia tanya, ni nak buat lagu mana Ustaz? Saya kata lagu rock, lagu apa? Takkan nak ambil striker pergi tekak kot. Tuan-tuan, saya pergi ceramah di Singapura. Ada satu masjid yang kerja masjid ini memberi khidmat membuang tatu secara percuma. Tu Singapura. Saya pergi makan dalam bilik tetamu tu. Yang angkat ni tatu. Yang angkat kuih pun muka setengah tatu. Apa hal ramai kat masjid ni, pokok ni tatu ni main mana ramai kan? Rupanya mereka datang masjid 30 kali untuk sesi membuang tatu di badan. 30 kali hilang. Maka nak sampai 30 kali main maghrib, main isyak, main maghrib, main subuh. Pasal apa? Untuk buang tatu. Masjid menyelesaikan masalah mereka. Tapi kalau masjid tak ada duit nak selesai apa? Ni hak saya cerita ni, masjid kena ada duit. Baru boleh cakap banyak. Tadi Ustaz cakap sukarelawan ni. Tak ada duit apa? Semalam saya pergi hantar bantuan dekat orang asli ni. Sian ni pun hantar ni. Duduk atas bukit nak naik tu dah lah seksa. Duduk di atas ni pula. Macam mana nak ajak semayang? Nak ajak semayang lagu mana? Nak naik atas pun susah. Saya kata kat Tok Ketua, Tok Batin semua. Main duduk sekolah saya. Makan minum kita tanggunglah apa semua. Main duduk sini. Pergilah mengaji. Lepas tu pergi balik. Kalau tak ada duit je nak. Itu dia perlukan kita. Sokongan, dana semua. Sian. Kita hari ni duk kata, tak semayang. Muncung ni 4 jengkai. Tapi apa yang kita buat untuk mereka? Satu masjid di Ipoh. Setiap budak-budak yang main semayang subuh dapat RM5. Penuh sesak tuan-tuan. Di Melaka, siapa yang semayang subuh 40 kali dapat basikal seorang. Satu. Pakak main penuh tuan-tuan. Dengan tak budak pun main sekali semayang. Kokok dapat basikal tuan-tuan. Orang korporat bantu. Orang kaya bantu. Okay. Saya tak kaya macam tu lah. Tapi saya buat tiap-tiap kali Jumaat. Siapa budak-budak main semayang Jumaat. Tak dan habis doa dah batok dah. Saya masuk je dalam masjid tuan-tuan. Jadi macam kucing. Ikut saya semayang sah nombor 2, nombor 3. Penuh tuan-tuan. Belah kanan mereka, belah kiri mereka, belah belakang mereka. Saya nak sujud pun mereka duk tunggu tuan-tuan. Lah, aku nak semayang sunat pun tak boleh. Sekarang saya ada dekat 2 saf budak-budak. Panjang satu saf dekat 100 orang. Budak-budak ni. Okey. Diam. Okey, jangan bising waktu khutbah, waktu sembahyang diam. Boleh? Boleh. Ha, duduk diam. Siapa bising ustaz tak bagi duit? Dia. Sunyi sepi. Sunyi sepi. Minggu ni saya jaga kat belakang sekali. Okey? Okey. Habis sembahyang jangan bangun, duduk tempat masing-masing ustaz bagi duit. Lama-lama tuan-tuan, budak-budak ni saya dah bagi depa ni dah bertahun tuan-tuan ni. Sampai dah besar-besar dah budak tu. Akhirnya masjid ni jadi kawan dia orang. Tok Imam kawan. Tok Lebai kawan. Sebab apa? Sebab mereka datang tiap-tiap waktu semayang. Sebab masjid jadi baik. Bila dah mereka ahli masjid, insya-Allah mereka tak aris motor lah. Ni adik-adik besok ni jadi geng mandi mayat. No. Budak-budak besar ni tuan-tuan latih mandi mayat. Dek, mandi mayat senang aja. Mayat bukan melawan. Tolak dia ikut, tarik dia ikut, angkat kepala dia ikut. Dia tak melawan, dek. Mana ada kita angkat kepala mayat, tekan perut dia. Mana ada dia marah. Apa main-main kepala? Mana ada mayat tak kata. Kalau mayat kata lagu tu, hak tukang mandi jadi mayat pula. Bang, besok bagi kat 5 orang ni, jersey. Geng mandi mayat. Naik motor, pergi sekolah, geng mandi mayat. Tak ada siapa nak lawan mereka. Allah, rupa-rupanya masjid menjadi tempat baik. Zaman Nabi Nuh, kapal menyelamatkan. Zaman Zulkarnain, tembok menyelamatkan.
zaman kita, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhir zaman, yang menyelamatkan kita ialah menjadi ahli masjid. Kalau nak bercakap tentang keluarga bahagia, pi masjid. Saya pi satu masjid sembahyang isyak, hujan. Bawa payung, jalan. Depan saya satu pakcik pakai jubah. Duk tengok budak-budak sah belakang, duk tolak. Sembahyang duk tolak. Pakcik ni main bagi pang bagi sekali. Saya terdiam kat pintu masjid. Dah lah hujan. Sembahyang isyak pula. Kena penampak pula. Seliang dia bagi tuan. Orang tak mari hang komplain. Orang mari hang pun penampak. Yalah duk bisin. Dah budak. Tengah sembahyang hang tolak bau. Hang tolak balik. Budak orang tua pun tolak. Saya tak masuk sah depan. Saya sembahyang sah budak. 4-5 orang tu. Saya tarik main kat dia. Relax lah. Dah, ustaz dah. Ada handphone. Handphone dah handphone. Sekejap kita selfie. Bila sebut sekejap selfie, dia gelak. Tak ada budak ni. Dengung kan. Tuan-tuan tampaklah budak tu. Dia umur 10 tahun. Tunggu lagi 10 tahun. Dia cari balik. Oh. Mana dia tampak. Ha ni dia. Ha sudah tuan-tuan. Kita macam Parkinson pula dah ada ketak-ketak tak. Tangan ni yang duk tampak dia lu Parkinson sekarang tuan. Kemudian kita nak cakap tentang soal keluarga bahagia. Tak ada langsung pendekatan yang betul. Sembahyang. Bang, saya tak kata saya bagus. Tapi di rumah saya ada ni. Di rumah saya ada ni. Ni, jadual waktu. 10 minit baca Quran, azan, selepas azan baca Quran. Saya pasang ni betul-betul bilik, semua bilik anak saya pasang. Bila azan je dengar. 2. Setiap bilik anak saya ada ni PA system tu. Speaker. Tak. PA system dia, amplifier dia dalam bilik tidur saya. Bila masuk waktu, tambah-tambah subuh, ting 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 tong. Am, subuh, ihsan, subuh. Lantaklah orang kata apa. Ihsan, subuh. Bangkit. Sagi irham di azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Budak. Kalau saya tak ada, mak dia kejut pula. Makan! Mak dia pula. Satu hari saya pergi pasar, jalan kat Maidin tu. Waalaikumsalam. Terima kasih kejut saya sembahyang subuh. Bila saya kejut? Speaker rumah ustaz, sampai rumah saya ustaz. Astagfirullahalazim tuan. Jiran yang bangun, anak tak bangun tuan. Sampai sekarang. Tuan-tuan, mai rumah saya tunjuk tuan. So beli macam hak di masjid tu. Teng tong tong tang. Bila mereka dah besar, saya lantik anak saya Ihsan, dia hafal Quran. Saya kata Ihsan jadi imam di sekolah. Susah kerja tempat lain, kerja imam saja. Hafal Quran, ngulang Quran. Sekarang dia jadi pengurus sekolah saya yang baru di Sungkai. Sebelah hektar tanah sekolah. Irham tu pula saya lantik dia jadi Bilal. Tak payah kerja apa hang jadi Bilal ya. Sebab saya nak pastikan anak saya sembahyang. Wa'mur ahlaka bisolah. Jarang Tok Bilal tak sembahyang. La ilaha illallah. Habis-habis bang dia balik. Ada. Hai Bilal, imam sembahyang. Tak apa, aku Bilal ya, imam hak lain. Bung dia balik tuan. Aku pecat Tok Bilal ni sekali lagi. Jadi tuan-tuan jom. Jangan bercakap tentang anak melawal lah, anak tak melawal lah. Masalah dia makcik tak jadikan dia semayang. Makcik tak jaga dia semayang. Sebab tu saya bercakap pada kementerian. Saya bercakap macam-macam. Syukur. Tapi setengah orang tak faham. Saya bercakap. Baru ni saya bercakap dengan Jakim. Saya cakap tuan. Saya bercakap Hari Integriti Nasional Kebangsaan. Saya bercakap di Jakim. Apa saya cakap? Selagi boleh cakap. Saya kata,
JAKIM ni salah satu dia punya signature dia ialah logo halal. Paling besar, berpengaruh logo halal ni. Saya pergi ceramah di Hong Kong. Bawa anak. Masa tu bawa anak pergi ceramah di Hong Kong. Anak saya demam, jadi saya tak keluar mana. Duduk dalam bilik. Bila duduk dalam bilik, demam. Dia bangun daripada demam tu, ayah, lapar. Allah, duit ayah. Bagi kat mama semua. Cari-cari jumpa. Bawa dia dukung. Cari logo halal, kedai halal. Masuk dalam kedai. Saya tanya dekat cashier tu. Which one halal product you have? Halal product? Dia tanya kawan dia. Halal produk apa? Muslim. Yeah, Muslim food halal, you know. Sudah tuan-tuan. Ini tak faham. Saya melilau cari tuan-tuan. Tengok-tengok ada jumpa Malaysia produk halal. Saya pergi kat dia. This one halal, you know, you see, halal. Sudah dia tak faham tak ni. Ni duduk di Hong Kong bila dapat yang halal lega lah. Maknanya benda yang halal adalah benda yang sangat besar bisnes dia. Halal berkaitan dengan umat Islam, halal berkaitan dengan kita umat Islam. Istimewanya. Sebab itu berhati-hati, jangan sewenang-wenang menggunakan perkataan halal pada yang tak sepatut dia, saya kata. Contoh dia apa? Hari ini bila kita mudah memberikan lesen halal kepada orang, orang bukan Islam dia untung. Sedangkan mereka zakat tak bayar. Tak bagi zakat kita. Sebab itu, tak bagi logo halal pun salah, tak kena juga. Sekarang kita bagi logo halal. Tetapi buatlah kelas. Kalau ustaz yang mengajar ni tauliah, dia ada bahagian tauliah. Tauliah A, tauliah B, tauliah C. A untuk iqra', B untuk fardu ain, C untuk baca kitab, D untuk ceramah umum. Kalau tauliah tu pun ada version dia, ada kategori dia, maka CJ halal pun kena ada kategori. Yang pertama kategori taukir dia Islam, pekerja dia Islam, 100% Muslim. Letakkan logo halal warna hijau. Kalau tokir dia tak Islam, pekerja dia Islam, maka letakkan logo halal dia warna oranye. Kalau tokir dia tak Islam, pekerja pun tak Islam, letakkan logo halal dia warna merah. Maka kita tahulah yang ni. Supaya duit kita balik kepada orang Islam kita balik. Tuan-tuan ingat makanan, industri makanan ni harga juta ke? Bilion setahun kan? Tapi perolehan duit tu bertukar kepada siapa? Perkenalkan balik benda ni. Supaya kita punya dapat menjaga. Saya cakap tuan. Sebab tu saya ceramah pergi mana saya cakap. Dengan yang kementerian yang melibatkan sekolah, saya cakap apa? Bang, tuan-tuan, datuk-datuk Tan Sri, saya cakap. Sebelum budak-budak ni balik sekolah, biarlah mereka sembahyang Zuhur berjemaah, baru balik. Yang jadi imam pengetua. Habis sembahyang baca doa balik. Yang mana budak-budak yang mempunyai masalah disiplin, datangkan sembahyang duha pukul 9 pagi. Sembahyang itu menjadikan baik. Sebab saya buat. Bila saya buka sekolah dulu 2008, ada dekat 1,000 orang nak masuk sekolah saya. Bila sebut sekolah baru tuan-tuan, budak-budak yang ada masalah di sekolah lain dia mai. Berhenti sekolah lain, masuk sekolah baru ni. Pasal sekolah baru ni tak ada rekod. Maka saya pun terima, saya ambil lebih kurang dekat 300 orang. Saya panggil mak bapak. Saya tak tahu latar belakang tuan-tuan, latar belakang anak tuan-tuan, tapi saya bagi tempoh 3 bulan. Kalau anak tuan-tuan bermasalah, tak selesai, tuan-tuan ambil balik. Kalau selesai, belajarlah di sini. Al-Quran boleh melembutkan hati orang. Toha. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Betul tuan-tuan. Ada dalam 20 orang yang bila masuk jadi masalah. Rupanya dia bukan nak masuk tahfiz. Dia tak nak masuk. Yang nak masukkan dia mak. Patut mak dia masuk tahfiz. Dia duduk di rumah masak bedah. Kan? Macam mana saya? Kalau saya kata bahawa Al-Quran itu boleh melembutkan hati.
Pasal apa saya tolak budak-budak ni? Saya duk mengajar pada orang, Umar Al-Khattab lembut hati dengan Quran. Kenapa saya tak jadikan mereka ni usaha, sedangkan Umar lagi dahsyat keras hati mereka dengan Quran lembut? Kalau saya buang budak-budak ni, makna saya tak yakin dengan Quran. Apa saya buat? Lembutkan hati mereka. Nombor satu, Quran. Sebelum tidur, witir. Sebelum witir tadi, Al-Mulk setiap malam. 2, sembahyang duha setiap pagi. 9 pagi sembahyang duha. Baca Quran, sembahyang duha, sembahyang duha, sembahyang duha. 3, yang mana paling samsing, dia jadi imam. Cikgu, Ustaz tengok kamu memang suara sedap. Kenapa Ustaz? Kamu jadi Bilal. Takkan saya Ustaz. Suara kamu sedap. Cuba kamu azan. Oh, nampak? Naik bulu romau. Ni, ambil jubah ni. Takkan Bilal lompat pagar tuan? Sangkut jubah tengah pagar. Takkan Tok Imam lagi nak isap rokok lagi. Lama-lama jadi baik tuan. Dengan jalan apa? Sembahyang. Ni, bulan Ramadan nanti tuan-tuan. Nampak tak adik kita ni? Tu. Nampak tu? Nampak tu? Nampak tu? Dia kan sedar tunjuk dia. Bulan Ramadan nanti, lantik dia jadi Bilal. Ni baju kuning ni segak ni. Bulu kening dia lawa tak? Lawa bulu kening dia. Cara Syamno. Yang ni jadi Bilal. Dia ada Facebook Facebook ada? TikTok ada? Ada. Instagram ada? Facebook orang tua. TikTok tak ada? X ada? X ada? X tak ada. Nampak entah. Dia ada TikTok. Lantik dia Bilal. Malam ni aku Bilal terawih. Jom ramai-ramai. Bahagia tu penuh. Geng kelas dia 40 orang. Pasal apa? Nama apa? Adam Bilal malam ni. Fadlam minallahi ta'ala wa ni'mah. Tegak kepala. Siapa? Adam lah Bilal. Dia kan puasa ni. Kawan di belakang pecah rahsia. Silakui betul tuan. Oi, satu sekolah mai tuan. Bukannya susah nak tarik budak-budak mai. Bagilah peluang kat depa ni, adik-adik kita ni. 4 orang duduk semua begini. Subhanal malikal ma'bud. Bagi kat depa. Salah pun tak apalah. Mau je la elah. Allah la el. Bukan elah. Elah tu hak rockers. Tak apalah. Lama-lama tuan-tuan. Satu sekolah mai. Bukan susah. Tuan tak payah bagi duit. Lantik dia ni ya. Guru besar pula umum. Waktu perhimpunan kita merasa berbangga. Apalah dia nak cakap. Kerana seorang apa? Pelajar lambatnya nak cakap guru besar ni pun. Seorang pelajar kita telah menjadi imam di Masjid Ar-Rahman. Dan seorang lagi pelajar, Adam, menjadi Bilal. Jadi cikgu merayu pada kamu semua, malam ni datang ramai-ramai. Giliran mereka menjadi Bilal dan imam. Yang paling awal sampai siapa? Makwu dia. Nampak? Dia jadi imam. Ni sebelah nama apa? Zul Arifin jadi imam. Baca pula macam Sudais. Allahu Akbar. Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Dia masuk dalam profile dia, picture apa nama, dia punya status. Macam Mekah tak? Oh, nampak tuan. Riak betul itu imam ni. Jom tuan-tuan. Kalau nak keluarga kita bahagia, semayang. Serahkan diri kepada Allah. Allah lah segalanya, maha besar. Dan waktu sujud yang terakhir, merayulah pada Allah. Saya 15 doktor ambil kes saya. Tak tahu penyakit apa. Tiap-tiap malam tuan-tuan, minta maafkan riak pula. Sujud minta, ya Allah aku sakit ya Allah. Aku sakit ya Allah. Anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Mengadu. Tuan-tuan, sekali je tuan.
Saya pergi berubat di Madinah dalam tempoh 3 hari. Luka hilang, luka segala-gala kering, tinggal parut 3 hari. Yang berubat setahun beribu habis, macam-macam doktor buat daging saya depa kutip, kuku saya depa ambil, rambut saya darah ni tak tahu berapa banyak depa ambil tuan. Macam Dracula ambil. Tapi bila Allah tolong, hanya mandi dekat satu telaga sahaja di Madinah, 2 telaga di Madinah dengan izin Allah. Mudah sangat bagi Allah. Jom tuan-tuan kita semayang, mudah-mudahan Allah merahmati kita. Minta maaf Ustaz lewat Ustaz. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Ustaz Kazim Ilyas